Satu legal question lah. Bahawa bolehkah seorang speaker itu menarik balik pengumuman kekosongan itu. Setakat ni saya fikir tidak pernah berlaku lagi. Tarik balik ni unprecedented lah. Kalau kita lihat pada peringkat parlimen, Dewan Rakyat, yang mana speaker Dewan Rakyat yang dipertua Dewan Rakyat memutuskan bahawa kerusi itu tidak kosong, maka tidak ada pilihan raya. Kalau di Kelantan sebelum ini, speaker Dewan menyatakan ianya kosong. Di Perlis kosong, lepas tu tak kosong. Jadi ini satu peristiwa baru yang mungkin kita perlu mencari status perundangan yang baru. Tapi secara umum saya boleh menyatakan bahawa ini adalah kuasa speaker untuk menentukan kerusi itu kosong ataupun untuk menarik balik. Cuma kalau sering berlaku, saya bimbang kuasa ini akan disalahguna sehingga sekiranya menyatakan bahawa ianya tidak kosong, mungkin Menteri Besar yang lama masih lagi mempunyai kepercayaan majoriti. Itu kesan dia lah. Jadi di sini kita tidak mahulah kedudukan undang-undang itu disalahguna ataupun kuasa yang ada pada seseorang atau speaker tu disalahguna sehingga menyebabkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar terpaksa turun daripada jawatan tersebut.